Assalamualaikum. And yo, what's up Malaysia? Hai guys semua, selamat kembali ke channel YouTube Daddy and Son Journey of Life. Alright guys, sementara tu saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah pun subscribe ke channel saya. Dan kepada yang belum subscribe, ya guys, yang baru tonton video Daddy and Son, tolong subscribe ya. Tolong like, share and subscribe guys, sebab semua tu free. Okay, thank you so much. Dan lagi sekali, trip kali ni si kecil tak ikut lah, sebab diorang pun tahu dia tak minat sangat untuk pancing kalau keluar laut ke apa. So lagipun waktu sekolah, so dia tak dapat ikut lah. Okay, so lagi sekali nak beritahu, nak tengok pergi mana, pancing apa hasil dia yang akan kami dapat. Guys, tonton sampai habis video ni, alright? Yeah. Alright guys, siap. Akhirnya dah sampai guys. Okay, sekarang kita berada di JT Kemaman, berdekatan dengan apa, Bandar Cukai, tak silap saya dah, Bandar Cukai. Alright guys, so dah sampai. Nanti keadaan boat ke apa tak tahu lagi, sebab saya memang tak ada clue boat apa nak naik. Batu yang sekarang baru saya tahu, kita nak candat sotong dengan pancing ikan lah, campur-campur lah, tengok apa yang ada. Alright guys, geng-geng lain pun semua dah sampai. Ni dia yang biasa, Abang Bob. Ni Ujang. So apa-apa pun guys, kita nak turunkan barang, siap sedia untuk keluar laut. Okay, nanti baru kita update lagi. Alright guys, jom kita turun barang. Kita tengok sambil-sambil tu kita survey tengok boat yang kita nak naik boat fiber, bukan boat besar. Right, ni dia. Alamak. Kak tu kita tahu itu. Dia kata bawa buat standby, dia kata gitu. Kalau ni masuk malam ni. Dia kata gitu kat kita pun. Ya. Yalah sebab nombor dia kita Tu dia boat. Kita akan naik 2 hari 1 malam. Tak 2 hari pun lah. Sekarang pukul 4 lebih. Kita akan keluar nanti dalam pukul 4.30. Akan bermalam kat sana So lepas ni nanti boat keluar, sampai tempat spot pertama untuk pancing, update lagi guys. Alright. Alright, dah sampai spot pertama guys. Lokasi dia kat sini. Tak tahu mana, kat tengah laut. Lokasi dia kat tengah laut. Okey, lokasi dia kat tengah laut. Spot pertama kita. Apa hasil dia?
Jangan risau, kita akan update. Let's go. Okay, bersiap sedia. Cuaca agak baik ya hari ni ya guys. InsyaAllah, harap-harap tak ada apa. Memang terbaik. Memang best. Tengok tu air. Jom kita pancing. Pancing ke candat? A few moments later. Okay, nampaknya pot pertama kurang hasil. Tak ada hasil, bukan kurang hasil, sebab arus deras sangat. So kita punya kapten kapten boat kita akan ubah ke tempat yang lain. Kita tunggu dan lihat. Itu saja. Ada apa-apa nak dibicarakan? Tak ada. Ya? Makan dulu. Makan dulu. Ni yang cuma makan dulu, relax dulu. Kita relax dulu sebab arus kita biarkan arus tu kurang dulu. Tenang. Tenang. Sementara menunggu player-player menaikkan sotong-sotong gegasi, apa kata ni belanja view sunset. Terbaik. Cantik tu. Alright guys, sekarang dah masuk 7.30. Nampak gayanya keadaan player-player agak tertekan. Dan disebabkan itu pelbagai teknik-teknik cara-cara teknik-teknik telah terkeluar, telah digunakan. Kali batin. Teknik apa? Lebah menyengat, teknik harimau berkubang, semua keluar. Bob dengan teknik bahaya sensor. Tut. Mizan dengan teknik apa ni? Santai. 5 bintang. Macam-macam teknik dah keluar. 5 serangkai. 5 serangkai. Macam-macam teknik dah keluar. Okey. Dengan harapan kita akan pecah tong. Tembak dulu. Ada? Ada. Oh, okey, update terkini. Dah mula makan. Orang pertama. Dan potong air. Okey. Tengok sikit. Wah, tengok lengan mana? Lengan. Lengan. Tengok panjang lengan. Panjang lengan. Okey, orang pertama. Yeay. Kebalikkan. Mana? Alright guys. Dah mula makan. Ada dia? Terbaik. Tepi. Tong pertama. Keluarkan. Tolong. Tengok. Sifu sudah mari, Sifu. Sifu. Ini baru Sifu. Ya. Ini baru Sifu. Guys, nampak? Kalau Sifu turun memang menyengat Tak mau cerita dulu lah. Relax. Tengok berapa banyak boleh naik. Okey. Tengok sini. Sifu naik. Ada. 6 ekor ni. Boy. Tapi berat siu. Jenuh nak naik. Tak naik lagi, tak nampak lagi. Mana dia? Ada tu. Naik. Ya. Cantik. Okey. Tunjuk sikit. Ngap. Okey. Tekan atas.
Oh, ganas. Ada. Oh. Oh. Oh, macam mana? Jam. Oh, Bob. 2 ekor, Bob. Belakang saya faham. Macam tak tahu. Naik. Angkat naik. Ha. Cepat. Naikkan. Padu, Bob. Padu. Double trouble. Okay guys, nampaknya sotong dah mula mengganas ya. Kiri kanan naik sotong. Cuma arus masih kuat. Tunggu kalau arus dah kurang sikit, memang pesta lah. Alright. Kena lagi geng, kena lagi. Ayap kasi naik ah. Aku letih ah. Aduh, letak sana. Sikit. Ini 2 ekor ni. Oh. Ada. Ini bau sifu. Dah lagi sifu. Naik lagi guys, naik lagi. Sifu. Belagak sifu. Tapi jenuh. Letih nak naik seekor. Dia berat macam ikan 2 kilo. Ada lagi. Tembak. Tembak. Ui, tembak. Jangan tembak hitam. Video. Sempatlah video lah. Tembak tapi nak buat on video tu. Tembak. Itu 车红的。哦，这种是的呀。一直测上面的下面的可测。Bagi power dulu, charge power. Ada lagi. Hancur jap dia punya tu. Kalau rendang gitu macam rendang. Putus satu. Buntal. Hancur. Kalau rendang ni nama kan rendang. Masing-masing berusaha dengan gigih. Sekejap, pakai topi sekejap. Tak. Lebih kurang pukul 10. Ni adalah hasil-hasil sotong-sotong yang baru nak naik. Adalah dalam 30-40 ekor lah. Cumanya arus masih kuat. Kita tunggu untuk tukar arus. Tukar arus nanti arus akan berhenti. Time tu lah ambil masa
peluang keemasan untuk naikkan seberapa banyak yang boleh. So sekarang ramai yang dah satu lepak-lepak semua rehat. Bob pun dah tidur dah. Bukan tidur, simpan tenaga. Ada yang masih pancing, macam saya, Mr. Yap, Ujang masih pancing. Yang lain semua rehat. So tengoklah macam mana nanti arus berubah dalam pukul 12 ke pukul 1. Kita tunggu lah time tu Time tu nanti saya update lagi. Alright guys, ni nak simpan sotong ni, nak simpan dulu. So apa-apa nanti update lagi. Ciao. 1 hour later. Jangan Bob, tunjuk sikit Bob, skill. Oh, dah 2 ekor sekali double trouble Bob 3 kali dah. Sotong telur Bob. Oh, buncit perut. Sotong telur. Tong ya. Tong. Cepat. Alamak. Sotong. Sotong dah datang. Oh. Aku punya pun. Okey. Untunglah. Besar-besar ni. Ada. Ujang ada. Tembak. Push, tembak. Macam senyap Ada Baik. Ada barang. Baik punya. Barang padu. Dia makan tu barang padu. Oh, layan. Oh, ada bot baru sampai. Belau, bot bukan. Tak, bot baru. Bukan. Bot pancing. Aduh. Ush. Aduh Jang. Baru jatuh. Aku punya macam ada je. Ada ke tak ada? Aduh Ada barai. Bau turun dia naik. Aku kena check. Naik lagi. Tengok. Berat dah. Dia yang berat. Ini bosok. Weh, jatuh nanti. Simpan. Ni goreng, tadi goreng tepung, ni steam. Terbaik ah. Ini baru padu. Aksi kena ada. Tipe A man. Tipe A.
Tembak, 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 tembak. Tembak, tembak. Lari, lari. Mula-mula besar. Hah? Ash. Take off power. Oh, ada. Tembak, tembak. Wih, todak tu kacau. Tekong lagi. Oh, bengkok semacam ni. 2 ekor. Oh, tali bob. Alamak. Suspend ni. Ada sotong ke? Tu buat umpan, tu buat umpan. Tu buat umpan. Dia kecil tu. Tu kecil tu buat umpan. 2 ekor lagi cukup lah tu. Weh, jatuh, nak jatuh tu. Guys, ada dolphin guys, dolphin. Banyak ekor. Cuba tengok dekat air. Dia takkan ikan. Ada tu. Dolphin. Nampak tu guys. Ini datang dekat. Dolphin. Dia tangkap ikan. Mana pergi dah? Ada lagi. Tak tahu nampak tak kamera? Tu dah datang dekat. Nampak tu geng? Nampak tak? Banyak dolphin. Banyak. 5-6 ekor ada. Panggil je dekat sikit. Stop it. Get some help. Tu cara panggil dolphin. Lagi terus. Lari tu. Alright guys, sekarang dah nak masuk lebih kurang 4 pagi. So hasil okey lah, boleh tahan lah Bob asyik naik 2 ekor. Geram. Lepas tu besar-besar pula tu. Bob. Ni yang apa Bob naik kan, nampak besar lengan. Panjang lengan Bob. Ni Bob naik ni. Tapi sekarang kurang dah balik. Sebab apa? Dolphin kacau geng. Dolphin kacau. Tapi tak tahulah, tengok macam mana. Ada dolphin dia berhenti makan. Nak tak nak buat macam mana kan? Terpaksalah kita share dengan dolphin. So apa-apa pun, nanti pukul 5, pukul 6 saya update lagi geng. Right? Ciao. Good morning guys. Okay. Yep. Alright, sekarang 6.30 pagi Alright guys, sorry semalam lepas pukul 5 lebih macam tu pagi, sotong dah tak rancak makan so semua decide untuk tidur lah. So sekarang hari ni 6.30 pagi. Tengok guys, cantik tak? Pemandangan di tengah laut. Okay, actually sekarang ni 6.30 pagi ni, kenapa bangun? Tu Tekong tengah buat persediaan. Ada special sikit.
sekarang kita tengah cari tenggiri. Pagi-pagi ni tekau juga ada tenggiri lah. So tengoklah macam mana hasil dia. Pagi-pagi ni dia cakap memang banyak tenggiri. So umpan yang kita pakai tu umpan sotong hidup Semalam kita pancingnya, kita simpan lah, ada 5-6 ekor sotong hidup. Pagi ni sebelum matahari terbit tu dia tengah standby buat cantik ni. Dah boleh main ikan Untuk pancing tenggiri. Kalau ikan boleh mancing kau banyak sikit ikan tu. Malam kecil lah. So nak tahu tengok ada hasil ke tak ada hasil, tonton sampai habis tak lama lagi, sekejap lagi. Video ni sekejap lagi nak habis dah. Yang ni kita punya last part dah pagi-pagi ni. Tapi pemandangan di tengah laut pagi memang cantik guys. Lagi sekali tengok. Oh, strike guys, strike. Sekejap ke? Jarau ke? Ni siapa punya? Lampung lepas dah tu. Oh, terlepas. Ada lagi tu. Ada, tak terlepas. Ada, ambil kancu. Ya, dah. Mana? Atas kepala. Mana kancu? Tu. Jangkuk terus. Alamak, tak terlepas. Ada. Ni kan? Ha. Jadi umpan apa ni? Sotong. Rambut buat macam mana lah? Kau orang ni. Ya. Kita ramai. Habis. Oh tak boleh. Batu naik. Sotong hidup. Oh. Layan. Patut jangan buang dulu tadi. Seorang tarik tu. Pak selalu. Tarik tu. Bagus. Tu. Oh, bapa kau. Jangan depan dia tu. Dia bawah tu. Badan dia. Badan je. Jangan selang tali. Kau habis dah tadi. Ya, sabar. Biar dia relax. Dia ada letih dulu. Kejap. Sampai dia melintang, naik atas melintang. Naik. Jaga kaki. Oh, tenggiri pertama. Ketuk kepala dia. Ketuk kepala. Contoh tu. Mana cota tu? Pasal je dah.
Mana dia jaga? Dah. Mai jaga tu. Dah. Dah cabut dah. Dah cabut Cabut dah. Cabut. Tali. Ada apa? Sebelum air. Supaya banyak kawan. Masa untuk berangkat. Pergi Apollo ke balik terus? Apollo. Oh, bukan berangkat balik pulang, tapi pergi main Apollo dulu. Sebab dia booking 24 hours. Alright guys, jom. Tenggiri tadi seekor je. Lepas tu dah tak ada nampak bau-bau tenggiri sampai sekarang. Saya So kita berubah tempat, cari lauk. Pergi Unjam main Apollo. dia lebih goyang. Semua dah cegas. Kita pot last kita main bottom. Main krisi. Target utama krisi. Ada? Bawa naikkan lebih sikit Bob, kita berada di spot yang keberapa? 3.30. Banyak dah spot kita pergi. Masih misi mencari kerapu dan ikan rare. Tali merah. Ikan sebelah pun Bob naik kan. Kanoha. Noha. Okey, trip kita kali ni memang mencabar 24 jam semalam pukul 4 petang, hari ni pukul 4 petang balik. Sekarang masih lagi misi mencari ikan grade A. So kita tengok dulu nanti apa hasilnya. Betul? Biasa pakai Bangla masuk workshop tu depan ada juga tu. Ada? Oh, dah nampak. Ada. Ya. Kerapu. Mega. Ujang dengan kerapu yang ke-80. Ujang? Selengan aku besar sebelah nanti. Memang. Oh, telan ya? Kau orang dua Mr. Yap dengan Ujang ni. Kau orang dahsyat, memang fighter betul. Panas-panas pun lepak, relax ke. Macam musim salji pula. Ini baru kaki pancing kan? Apa barang kata pakai kaki pancing tapi duduk kat ni kan? Tapi tak panas Ni baru nelayan. Ya. Kau biar macam tu. Tak jatuh tanah. Batu. Mau cari ke haruang. Yang jati kat Tomang boleh ya. Pakai berik basikal tu. Jatuh tanah. Kali-kali dah. Oh, kerapu. Senyum sikit. Senyum sikit. Wah, macho. Ikan macu. Jam dah masuk 3.30. Kita masih lagi berjuang. Kumpau tak. Okey lah tu bang. Sekarang masa untuk minum petang jap. Apa buat lepas tu? Minum petang, sambung pancing sikit, lepas tu gerak balik.
24 jam kan dekat bot. Trip kali ni memang terbaik lah. 24 jam dulu dekat bot. Ramai yang dah ketendang, semua dah keletihan. Air. Okey, minum kopi dulu. Okey. Masa untuk pulang ke JT. Masa tak kapan? Nanti kita update. Terbaik sampai JT hujan lebat. Hujan guys, hujan. Alhamdulillah selamat sampai JT. Hujan lebat. Baru kau naik dulu, baru kau dulu barang. Okay guys, nampaknya nak buat closing apa, tak tahu lagi macam mana sebab hujan lebat. Apa-apa, tak apa, nanti saya ambil lagi kita sampai JT dah. Ngam-ngam hujan lebat dengan ribut. Guys, ni dia. Sayang tidur, sayang. Ambil. Ni dia hasil. Boleh lah. Adalah manis-manis Sebab apa? Bagi tahu sebab apa hasilnya tu. Sebabnya arus kuat. Lepas tu ramai overdose. Awal semua dah apa? Dah KO. Ada duduk sekejap ambil gambar. Inilah hasil-hasil kita. Boleh lah tahan. Adalah boleh masak sweet sour. Sweet sour ke. Boleh masak apa? Sotong telur masin kan. Kerapu 3 rasa. Kari tenggiri. Dapat rasa juga. Bawa tak? Ada. Okay, sekarang nak sesi ambil gambar. Lepas tu kita balik. Tu aja. Hujan ni, tutup nak kena tu.